Bayangkan hanya dengan simpan 5 keping emas sebesar shilling 50 sen ni, anda telah cukup dana untuk ke Tanah Suci. Logik ke? Tapi inilah realitinya simpan emas. Setiap satu keping, 1 dinar bersamaan 4.25 gram emas. Bila anda kumpul 5 dinar bersamaan 21.25 gram emas. Dengan harga semasa, jumlah tersebut sudah pun cukup untuk cover kos asas umrah untuk satu orang. Tapi, beza dia bila simpan dalam bentuk emas, nilainya tak susut macam duit. Nilainya sudah pun lain. Tapi emas makin lama makin mahal. Dan lagi bestnya, simpan emas ni buat kita lebih fokus. Kita nampak, kita pegang dan kita jaga. Sebab kita tahu inilah tiket nak bawa kita ke Tanah Suci. Nak mula menabung emas ni tak perlu terus beli 5 keping. Kalau anda ada bajet, silakan. Kalau tidak, mulakan saja dulu dengan 1 dinar. Bulan depan anda boleh tambah lagi, lama-lama cukup anda. Yang penting istiqomah dan konsisten. Kalau anda betul nak pasang niat untuk pergi umrah, jangan tunggu duit cukup baru nak mula. Mula saja simpan emas dulu, nanti 5 dinar ini boleh jadi turning point dalam hidup anda. Sebab itulah Public Gold inventkan Gold Accumulation Program yang kuning ini. Aplikasi ini membolehkan anda menabung mengikut bajet anda. Kalau anda serius nak mulakan tabungan anda, tabungan emas anda di Public Gold, boleh isi beg biru di bawah ataupun tekan link di bio untuk daftar. Nanti saya akan bantu anda mulakan journey simpanan emas Public Gold bimbingan Dr. Akilah.